Weh Min. Weh Nat, selamat raya. Weh, sorry dia lambat. Seorang ke? Mana Akmal? Akmal ada dia. Panas sikit lah Malaysia. Ni rumah kau ni? Oh, not bad lah. Aku pun balik dari UK. Panas sikit lah Malaysia ni. Macam aku raya kat UK kan. Jom masuk. Weh, rumah kau ada aircon eh? Okey lah. Tapi rumah aku, aircon dia 6 kuasa kuda yang petak tu. Lagi sejuk lah sebenarnya daripada aircon ni. Okey dah. Aircon rumah kau okey dah? Tak okey lah. Dia kalau yang petak tu kat atas tu lagi okey lah sebenarnya. Duduk Mas. Duduk Mas. Aku tak pegang tu kucing-kucing lokal ni. Risau kena kacang gigi tu. Okey lah ni kucing ni. Ni langsir zaman Jepun Nak? Nampak? Lama sangat tu. Macam langsir zaman atuk aku tu. Kau beli lah baru. Raya beli lah baru. Ini lama sangat ni Nak. Mas, makan ni. Daging rendang. Anik masak. Sedap ni. Ni lembu lokal tu Nak. Dah aku makan wagyu je tu. Weh Min, kau buat apa sekarang Aku Masa dekat Iceland tu kan, bagi aku memang best lah. Ni paling best lah. Ni gambar aku dekat Paris. Paris tak payah pergi lah. Sebab Paris biasa-biasa je bagi aku. Tapi kalau kau nak pergi melancong, aku suggest kau pergi ni lah, China. Ni aku pergi memang best lah. Ni bukan edit tau ni. Weh, kita duduk luar. Ramai yang dalam. boleh lah. Luas juga kawasan rumah kau ni. Tapi tu lah, aku tak duduk dekat kerusi batu macam tu. Aku kalau pergi mana-mana memang aku akan bawa kerusi dari Taobao ni. Kat Taobao ni best. Barang dia rare, banyak pilihan. Barang yang tak jumpa dekat tempat lain mesti jumpa kat sini. First time beli pula boleh dapat 62 sen je. Siap free shipping tau. Kalau korang download, korang cari je TB New User dekat Taobao. Tapi tu lah, panas lah rumah kau ni. Boleh buka aircon tak? Sebab rumah aku kat luar pun ada aircon tau.